Assalamualaikum, mana Ca pagi ni. Assalamualaikum semua dan selamat kembali dekat channel saya Ide. Okay, alhamdulillah ketemu lagi kita kat channel aku ni. Alright again, macam mana apa tengok tajuk aku ni, yang mana aku nak review sebiji Hot Wheels Silver Series lah. Untuk video kali ni aku nak review dekat apa? Acura NSX. Tapi yang untuk kali ni aku nak review yang hybrid speed. Yang macam video yang lepas aku pernah review Acura NSX yang Fast and Furious. So aku nak tunjuk perbezaan yang hybrid speed ni dengan yang Fast Furious. Okay, so jom aku review dekat apa Acura NSX ni. Okay guys, so hari ni aku nak review dekat apa Hot Wheels Silver Series Acura NSX ataupun Acura NSX lah 2017. Dan aku nak buat perbezaan yang Fast Furious punya dengan yang hybrid speed. Okay, macam nak cakap lah. Jadi memang ada beza lah. First kali aku akan review dekat apa dia punya card dulu. Jadi dia hybrid speed ni dia ada geng-geng dia juga. Dia macam ada variant dia juga untuk card yang ni. Yang macam special untuk Hot Wheels Silver Series lah. Okay, first kali apa boleh tengok dia punya soft corner cantik, blister cantik. Macam yang aku review yang lepas, yang ni blister dia pecah sebab jatuh. Yang ni blister crack. Okay, so J-hook ada cantik. Seller ni bagus ada packing. Yang ni ada tulisan stiker Cina. Yang ni pun ada. Faham lah kalau ada stiker Cina ni memang harga yang aku dapat ni murah lah. Okay, so cantik. Okay, macam aku cakap tadi, dia ada 5 variant untuk Hot Wheels Silver Series hybrid speed. Dia ada 5 biji kereta. Yang first kali dia ada BMW i8 Roadster, lepas tu Porsche Panamera, Lamborghini Sian, Acura NSX dengan McLaren. Tapi antara 5 ni bagi aku yang paling berbaloi beli 5 biji lah. Yang ni memang semua cantik. Tapi aku rasa yang item kepala kan, yang ni Acura NSX. Sebab apa? Aku review dekat apa. Okay, untuk kereta Acura NSX ni dia punya kereta kan, dia macam upgrade ataupun special sikit daripada yang Fast Furious ni. Sebab apa? Yang ni dia punya base besi. Tu cuma detailing dia biasa sama dengan yang ni. Sama aja. Cuma beza dia yang ni besi dan yang ni berat. Lagi satu special dia dekat bahagian sport rim ni. Dia punya sport rim ada disc. Nampak ada disc. Dan aku first time tengok sport rim ni dalam Hot Wheels punya kereta lah. Sebab dalam aku punya kereta yang aku ada sampai ke hari ni kan, yang banyak-banyak tu Acura NSX ni je yang pakai rim macam ni. Dia punya rim cutting TE37 tapi bukan getah lah, dia plastik. Boleh tengok colour grey. Sumpah smart gila. Sebab tu komik ni tu dengan dalam dia, tengok beza dia. Yang ni dalam hitam, yang ni dalam grey. Sport rim yang ni pun kompang lah. Tapi yang ni sport rim dia sumpah lawa gila. Tengok dia punya axle dia cantik. Detailing depan lawa, ada logo Acura, ada signal, ada lampu, ada grill. Silver lagi. Bumbu atas lawa, ada enjin, detail enjin, detail belakang, ada lampu. Yang ni tengok kan, sama kan. Dia punya bumper punya reflektor reflektor pun ada awak. Dua-dua ada. Senang cerita, dua-dua biji ni lawa. Tapi yang ni paling lawa lah. Aku panggil yang ni kereta chase untuk Acura NSX ni. Sebab dia buat full hitam macam kereta chase tu. Semak gila yang ni. Okay, so siapa nak beli Acura NSX ni, aku letak link Shopee dekat bawah ni, apa beli situ lah. Memang berbaloi dan dia berat lah yang ni kereta ni compare dengan yang ni sebab yang ni base plastik. Okay, so kalau ada benda nak tanya boleh komen kat bawah. Jumpa lagi dekat next video aku yang akan datang. Jangan lupa subscribe, komen, like dan share. Okay, bye. Assalamualaikum. Mana Ca pagi ni.